Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam nak. Saya rasa bangga tengok pakcik ni. Sebab walaupun dah tua, tapi pakcik boleh lagi datang ke surau. Kita ni kan nak, tak kisahlah tua ke, muda ke, sihat ke, sakit ke, sibuk bekerja ke, itu bukan alasan untuk kita main ke surau ni. Selagi kita mampu main ke surau ni, kita main lah nak. Itulah, saya pun rasa nak mengidolakan pakcik. Sebab dah ni kan bulan puasa, tambah lagi musim panas. Orang lain tak macam pakcik. Nak datang ke surau, mesti ada alasan. Sakit kaki lah, sebab panas lah. Setakat panas tu apalah sangat nak. Nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad kita pergi berperang pada bulan puasa. Ini kan pula panas biasa je nak. Nak dibandingkan dengan panas dekat sana nanti. Okeylah pakcik, saya minta diri dulu. Bau sambal ayam, tak pun sambal ikan, tak pun sambal petai.